Pagi terakhir Ramadan 30 Ramadan 1447 hari Jumaat bersamaan dengan 20 Mac. Jadi ni persiapan terakhir malam tadi dia orang dah angkut jenta-jenta berat ni. Okey. Ni jenta berat yang pertama lah. Senjata-senjata berat ni dah diangkut ke sini. Asalnya senjata berat ni berada di tempat lain. Dan senjata-senjata berat ni dah pun diangkut ke sini untuk persediaan malam nantilah, malam raya. Okey. Ni dia senjata berat. Kita berada di kampung Parit Jorak Ilahi, Mungkin 5 Bukit Pasir, Batu Pahat, Johor. Ini kira paling belakang sekali lah. Tu kalau nampak sembok merah tu, dekat belakang sana tu ada projek JPS lah. Dia RTB, Rancangan Tebatan Banjir, yang sekarang tengah rancak dilaksanakan. Jadi inilah dia. Yang ni rasa pipe poli ni. Pipe poli 10 inci rasanya yang ni. Yang ini pula pipe PVC. Pipe PVC 8 inci. Okey. Ini je lah yang kita ada buat masa ni. InsyaAllah kalau ada sambutan yang bagus, tahun depan kita boleh buat kat sini yang lebih meriah lagi lah. Ini yang paling berat nak mampus ni. Tengok. Tayar ni pun dah kemek ni. Ni tayar pakai foam ni. Dia tak pakai tayar angin. Tayar pun dah kemek. Walaupun yang ni kecil je. Yang ni 6 inci je. Dia punya diameter lubang. Dan panjang dia 6 kaki. 6 inci kali 6 kaki. Nampak kemek tayar dia tu. Okay, terlalu berat. Berat dia ni dianggarkan hampir setengah tan lah. Mau angkat kat 10 orang nak angkut lah. Susah nak kena curi. Tinggal sini pun sampai 2-3 tahun tak ada siapa nak ambil. Oh, ingat tiang kayu kan, tiang batu. Ni je lah persiapan kita pada malam ni menjelang Aidilfitri. Tiang pelita dah pasang, tapi pelita tak sempat nak pasang lah. Sebab tak cukup tenaga, tak cukup kekuatan, masa semua tak cukup. Yang sempat cuma pasang pelita ada 103 batang 103 batang pelita daripada pelepas sawit ni. Kita dah siap acak sampai depan sana, di mana setiap batang pelita jaraknya antara 20 meter hingga ke 25 meter. Ada juga 23 meter. Okeylah. Sampai di sini saja ulasan saya pada pagi ini. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Sekiranya ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Okey. Hati-hati balik kampung. Hati-hati berada di kampung. Dan jaga diri. Jumpa nanti naik raya. Jangan lupa buat kuih raya Yang ini mungkin dia dah pun ditamatkan perkhidmatan atau sebagainya, sebab dia orang tak bawa ke belakang. Kita tak tahu kenapa. Yang keempat ni, tapi tak apalah. Pintu gerbang raya ni pun dah diaktifkan lampunya, dah diservis, tukar pintu terbakar semua dah buat. Jadi yang sebelah sini juga salah satu juga yang akan bertempur malam nanti, jenta berat ni. Itu dia, kita boleh nampak jenta berat ni. Yang ini dah 2 tahun kat sini ni. Dia tetap dan berpencen di situ. Okey. Setakat ni dekat sini 4 jenta berat kita yang akan beraksi malam ni lah. Kita akan lawan 2 kampung kiri kanan Kita akan akan diserang dari kiri dan kanan, juga dari belakang. Depan mungkin tak lah, sebab depan taman kan. Belakang seberang sungai, kiri Parit Kangkung, kanan Parit Bilal, Parit Saban dengan Parit Ahmad pun mungkin sekali lah. Jadi kita malam nanti standby je lah kabarnya. Itu hari dah beli 8 kilo. Sebelum ni dah beli 4 kilo habis. 4 kilo habis, 8 kilo pun habis. Tapi tak apa. Tapi cuma kita mungkin tak dapat menyaksikannya lah, sebab malam ni kita akan sambut beraya di Perak Raja. Jenta berat pun ada dekat Perak Raja. Jangan takut. Dekat Perak Raja dah ada jenta beratnya. Jadi kita senjata berat tu kita main dekat Perak Raja je.